Okay, kita nak buat konten di Edge of the World. Tell me now you get it. Kita daripada Al-Hajj tadi sampai Riyadh 1 jam 5 minit. Lepas tu daripada Al-Hajj daripada Riyadh nak pergi ke Edge of the World ni dalam masa 2 jam. Trip ni mengambil masa 2 jam dan pembayarannya sebanyak 200 riyal. 200 riyal satu kepala. Dalam satu kepala ni kita boleh tengok sunset. Kita akan hike Edge of the World. Kita akan tengok sunset kat situ. Lepas tu tengok kita akan masuk Gua Kelawar. 200 tu pula termasuk lesen tour guide. Lepas tu adalah dia akan bagi makan minum, istirahat dekat dinner dekat istirahat dekat Edge of the World. Lepas tu dia ada bagi yang penting ada naik unta. Cik, anak acik naik unta cik. Nak tengok naik unta. Ini first time aku naik unta kan. Okay. Benda ni boleh ambil solo traveller. Lepas tu dia boleh ambil keluarga, group ataupun family punya trip. Mudah je. Siapa nanti aku share lah dia punya itinerary. Hujan? Hujan? Mana hujan ni? Bulu ketek. Okay. Jom naik unta. Okay, yang nak naik unta, bukan nak naik unta. Sekarang ni kita berada dekat Padang Pasir mana tak tahu ni pula dia bawa. Kita nak naik unta daripada sini, tak tahu dia bawa pusing-pusing naik unta ni. Lepas tu barulah kita pergi Edge of the World. Tak lambat nak sampai Edge of the World. Ingatkan naik unta tu dah sampai Edge of the World tu, puncak gunung tu lah. Nak hiking, sebelum hiking tu kita naik unta, lepas tu turun, lepas tu naik hiking. Tak, daripada Riyadh tadi Sinyap tak sampai 40 minit, berhenti tengah jalan, dia naik unta tengah-tengah. Macam kena tak ada scam. Dia macam nak rasa-rasa naik unta lah kot. Boleh lah rasa-rasa. Nampak tak? Naik unta, kan naik unta ramai-ramai, rupa tak ramai-ramai. Dia macam ikut trip. Kalau lah tunggu kejap pusing-pusing. Lepas ni kau tengok dia naik unta macam tu. Hello jiran tetangga. Hari ni dia naik unta lah dengan kawan dia. Unta dia, ya Allah, ini first time dia naik unta kan. Orang di Sembilan cakap, orang kata apa, gayat sikit lah. Gayat, bukan gayat, dia macam alah, susah nak cakap. Susah nak khabar apa kan. Ada video, siapa suka duduk depan, orang dengan kali duduk tengah. Itulah. Nampak? Panih satu, berabuk satu, berpasir satu. Nampak? Padang jarak, padang terkukuh. Naik unta, berlumba-lumba. Dalam hidup harus bersyukur. Unta ni bengan. Berlumba. Bolehlah, daripada tak ada. Coming. Sorry, good cover. Hello, my group. Hello. Welcome. Nice to meet you. Welcome Malaysia, China, Bulgaria, Philippines, Pakistan, UK, Ireland, Armenia. Welcome to my international today. Nice to meet you. Welcome to Bad Cave. Here's the name Bad Cave for this year. The tall 100 meters. Would go inside, please. The grasses, the black
location. And outside, please be careful in the head. Okay? Akan bosan aku Start kocik. the door. Move up. Спасибо. Russia. Russia very strong. Russia no scare. Russia. Slowly, okay, son? That was China. Good job, China, very good. Yeehaw, baby! Ini om. Stay here. Bulgaria. I'm sorry. Bulgaria. Bulgaria. Good job, Okay, Bulgaria. Philippines! Yalah, taruh Philippines, maganda Philippines. Mahal kita. Mahal kita. Armenia. China, Philippines. India. Kabar baik. Kabar baik. Apa kabar Malaysia? Kabar baik. 1, 2, 3. Masya Allah. 1, 2, 3. Terima kasih. Malaysia paling ramai 8 orang. Maganda. Kita wala problema. Ha? Walang salamat. Kita wala problema sa ulo. Wala karul matki. Boleh cakap. Malaysia. Bismillah. Bismillah, Masya Allah. Waiting ya Amran. Wait, the group Malaysia. Oh, good job. What's your name? I need to speak. What's your name, the Malaysian? The language, Malawi. I need to speak. What's your name? Apa nama? Apa nama? Nama apa? Nama apa? Nama Nama? apa? Nama apa? Ya. Nama apa? Bagus. Buah. Camera faces backside. Now go 100 meter inside now. Okay? The place is on right. Oh. Okay, come guys, follow me. Itu je. Okey. Oh ada lagi sana. Allah lampu dia. Alah dah habis bateri. Kita kat cave, bad cave. Tak tahulah apa yang besar tu. Okay, save bateri save bateri. Okay, all guys see the bed? Wah, ada kelawar. First time tengok kelawar. Aku yakin bosan lah. Sana je lah. Oh, tak ada lain. Oh, ada lagi tu. Oh, van tu pergi sana nanti? Tak tahulah. Bye. Okay? Now go Su, inside, okay? tak pernah tengok kelawar ke, Su? Kelawar besar. Kita ada keluar men tau. Oh, patutlah orang buat rumah dalam batu kan? Betul. Tak adalah bahang pun kan? Kan bahang kau. Siapa kahwin? Fine? Hey, one please come. Tapi dalam gua ni sejuk kan? Tak panas. Tak ada. Itulah ni lah gua kelawar yang dikatakan. Kelawar dia tu. Gua kelawar iaitu jalan keluar. Batman. Okay, son. Please go the walking slowly, no fasting. Why? When the sunset with the high and the dizzy, the problem. Here no hospital, my group. Okay? Be careful. You know one hospital.
Hey, the bus, where going? Tadi kita parking dekat situ. Kita gerak ke sini, jalan. Nak tengok sunset. Oh, bapak besar. Tengoklah satu gambar. Saya kat aku Masuk juga. Masuk. Ke sana, ke sana. 1, 2, 3. Bagi dapat kurus tau. 1, 2, kaki kan apa sikit. Okay, 1. Sekejap, pandang sana, pandang cahaya muka dekat matahari. Okay. Kita ambil video dulu, ambil gambar dulu kat sini sebab sini tak ada line. Nanti kita post. Setuju. Kan? Tengok bawah. Allah. Nampak tak? Ini kalau lautan besar macam ni. Angin kuat sangat, tak dengar suara. Tapi kita akan cuba mendaki lagi. Kita akan cuba berjalan lagi sampai ujung sana tu. Tu, pucuk-pucuk tu. Pucuk pula puncak tu. Puncak tu. Panas kan? Dengan panasnya, dengan silaunya, dengan habuknya, dengan pasirnya, dengan berlengisnya, kita naik je. Nak tengok. Berbekalkan mineral water. Tania. Anda sudah sampai di agak-agak kalau post Tania ni ada sponsor lah. Mantap abang. Dangerous Edge. Jom pergi sana tu. Kena pergi sana tu. Hello jiran tetangga. Kamu sini 9 hari ni nak bagi sikit lah. Berdogau. Ya Allah, Masya Allah. Jiran tetangga tengok. Kita nak pergi kat ujung tu ya. Ujung tu kan orang kocik je tu. Jom kita pergi kat sana. Sebelum matahari terbonam. Sebelum nak tengok, jom kita pergi sana. Jom Mamat, jom jalan situ lah. Dia crack. Mana nak tanya sikit lah. Boleh. Kenapa, Saya ahli agrologi kat sini. agrologi. Kenapa terjadinya bentuk muka bumi yang macam ni? Bagaimana lembah-lembah ini semua? Ini disebabkan faktornya kekeringan orang cakap. Kalau kita tengok balik, Mana? Ini kita boleh korek kat bawah situ. Kursi yang kita tak dapat. Nampak? Okay, ada kehidupan dulu lah. Kehidupan. Tapi sekarang ni kenapa macam ni? Macam mana muka bumi jadi macam ni? Ni kita cakap angin. Kalau dulu ni laut, sekarang ni Sekarang ni kering. Laut kering. laut kering. tanah tandus. Tanah tandus. Sekarang ni bumi kan? Ni bumi kan? Sini yang sejuk, sini yang panas. Kenapa sini pula panas? Kenapa ada laut? Kamu tengok matahari belah mana? Okey. Ni bumi ni matahari. Dia tarik sini. Kalau sini dulu laut, bumi berbusing, Tak dia pun laut sana. mana laut jatuh air tak ada. Nampak. Yang ni kering. Koi. Air dia tumpah bawah. Air tumpah bawah. Itu fakta. Ni habis. Habis. Alas. Khalas. Jadi Make sense. ha. Tapi sense dia tak valid. Tak agree lagi. Jom kita turun bawah. Okay guys, kita jalan-jalan ni, kita turun ke bawah sana sikit. Bila ambil video tu, kaki pandang kat bawah. Tengok jalan, tengok lantai. Jangan macam meraban je. Kan? Tengok laluan tu betul-betul. Angin kuat. Tompek cantik. Mata pandang laluan kan. Pandang cantik. Tengok video. Jalan lepas tu kan. Tergolek. Bawah tu jatuh jauh. Kan? Ya Allah. Yang ada rasa peluang, siapa yang rasa tengok video ni dan doakanlah yang tengok video ni boleh sampai kat sini. Dekat jalan satu kak, jatuh kan. Nampak? Very nice. Tak siapa, ya Allah. Jatuh telefon ni haram pun tak dapat. Pergi sampai ke hujung sana lah. Dalam sini macam takut je lah kita ikut lalan ni. Hiking sikit lagi. Kita tengok sunset dulu ni. Allah. Oh, ada dua laluan.
Siapa yang parking kat situ, balik ke sini, siapa yang parking kat sini, dia akan datang tunggu kat situ. So dia ada dua laluan. Budak ni kat sana lagi. Jauh dah. Siapa nak ambil gambar? Bro, balik bro. Kau seorang kat situ bro. Senja dia ni. Kita kacau kan. Dapat seorang-seorang tu. Dah nak habis tak dia ni. Tinggal 23%. Kadang atas-atas macam tu boleh pening tu. Tapi tak boleh charge kau. Okay, let's go. Kita minum teh dulu dekat istirahat. Ini trip ni dia bagi makan. Dia bagi makan malam, lepas tu baru kita balik. Panas. Jahat, ambil jahat. 50 dah poket lah. Aduh, pandai. Kita ada Su, Mak Nep, Majang, Hakim, Azri. Jom rekan. Mana Jo? Mana Jo? Okay, ni checkpoint terakhir ya. Checkpoint terakhir sebelum kita balik. Dan checkpoint ni adalah checkpoint yang paling penting. Perut dah lapar, mata dah ngantuk, hati dah geram, badan dah berlengis. Kita nak makan dulu. Kita tengok apa yang dibagi. Okay, apa yang dibagi dalam tu. Tapi laluan dia cantik mat. Daripada ujung sampai sini dia macam restoran lah. Istirahat. Istirahat sini. Jom kita masuk, kita tengok. Laluan nak pergi cari makan pun susah. Aku tahu bawa air teh tadi sekali masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, ambil teh tadi ada kat depan tu tinggal. Kita kena beratur lah ambil makanan. Oh. Yeah, send the test. Dia ada nasi, dia ada macaroni. Thank you, syukran. Oh, alhamdulillah. Thank you very much. Boleh ke muat? Syukran, thank you.